Adakah para wali selain diberitahu oleh Nabi dan wali-wali yang diimani oleh pelampau tarekat itu dapat dikenal pasti oleh manusia? Atau hanya Allah sahaja yang mengetahui? Jika boleh, manusia secara pasti. Kita jawab dah itu ni kemarin. Tapi dah tanya sikit ya. Tuan-tuan, orang mukmin adalah wali-wali Allah. Dia kata tak, wali ni kena berjalan tahayang. Orang mukmin yang saleh dengan kadarnya. Ini yang disebut oleh para ulama. Seorang dengan kadar kewaliannya. Fasik, fajir cerita lain. Orang yang saleh dengan kadar. Orang yang istiqamah. Tadi saya sebut orang yang istiqamah. Tuan-tuan istiqamah, orang tua-tua sebagai. Daripada muda sampai ketua mai semayang di masjid. Bukan senang. Orang mengaji punya hebat teori apa. Hatta yang pergi mengaji pun belum tentu dapat hadir berjemaah di masjid subuh ke Aisyah ke. Sebab tu ihdinas siratal mustaqim, walaupun kita salat, iaitu hidayatut taufiq. Taufik Allah. Bukan senang. Itu keajaiban. Istiqamah sampai mati. Tak mau benar-benar riba tak ambil, benda haram tak ambil. Bukan mudah. Saya kadang-kadang dengar cerita-cerita pasal duit ni, hatta di kalangan orang-orang agama sendiri. Bab duit ni. Orang ni, bab duit ni ramai orang dia tak lepas. Dia guna steering tak lepas. Dia kadang-kadang tang lain okey, tang duit tak okey. Hari tak mai tak apalah, RM10 tak apa. Tapi bila tang banyak dia tak okey. Tapi kalau orang tu ta'afuf, ada ifah, tak ambil benda yang haram. Bukan duit dia tak ambil. Bukan harta dia tak ambil. Hak dia lagi dia buat keluar bagi. Ini kesalehan yang bukan boleh dibuat oleh manusia, tuan-tuan. Sebab tu cari istiqamah bukan cari karamah. Istiqamah atas agama. Kemudian ada orang yang Allah sayang kepada dia. Ada benda-benda yang luar biasa Allah jadi. Dia bukan nak cerita kat orang. Hampa tahu karamat aku apa? Itu yang saya cerita beberapa kali tentang hak Juha. Tukang apa? Juha Pak Pandir Arab ni. Yang dia mengaku dia wali. Aku wali kata. Orang tanya kalau hang wali, buktikan karamat hang. Kita aku boleh. Aku panggil pokok tu. Dia mai. Juha ni macam Pak Pandir Arab. Dia panggil pokok, mai sini. Pokok tak mai. Pokok, mai sini. Pokok tak mai. Macam geng panggil pokok ni lah. Pokok, mai sini. Pokok tak mai. Lah kali Juha bangkit, pergi duduk tepi pokok. Orang kata macam wali apa? Dia kata wali-wali ni depa ni tawaduk. Kalau depa panggil orang tak mai, depa pi pun tak apa. Kena kat Juha lah kan. Tapi maksudnya dia bukan duk tunjuk setiap kita lah. Ni tanya orang tua-tua ni yang beramal, mudah-mudahan mereka ada benda-benda yang luar biasa Allah jadikan berlaku di tangan mereka. Setiap orang salih. Tuan-tuan, mudah satu orang, tengah orang semua berdengkur, dia bangun di tengah malam, pergi ambil wudu. Setiap malam solat tahajud. Tak karamah lagi. Sampai waktu macam mana pun terdengar dia. Ialah terlepas biasa, Nabi pun pernah tidur sehingga bila kejutkan pada pagi. Tapi Allah kejutkan. Sampai waktu bangkit sembahyang malam. Sampai waktu bangun sembahyang malam. Tak payah jam ni. Dia pun tahu, seakan orang panggil dia bangkit. Tak kurniaan Allah. Tapi bukan tuan-tuan, saya bab tahajud ni malaikat duk teman saya. Orang tak buatlah cerita macam tu. Kerana tanda kesolehan itu menyembunyikan amalan saleh. Menyembunyikan amalan saleh.